Assalamualaikum, saya Syaifah Zauna Osman, pengacara TV PSS SKBJ Gemilang. Pada kali ini, TV PSS SKBJ Gemilang akan membawa anda ke kejohanan bola balik MSST Jerantut 2025 yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 April 2025. Saksikan laporan ini bersama wartawan kami di lokasi. Terima kasih kepada pengacara di studio. Sekarang kami berada di SKJC Sungai Jan Jerantut. Kami akan membawa anda ke kejohanan bola balik MSST Jerantut 2025. Jom! Sekarang kami berada di Dewan Arena Majlis Daerah Jerantut. Di sinilah kita akan menentukan pasukan yang layak ke separuh akhir. Saya harap pasukan saya berjaya ke final dan salah satu antara kami terpilih ke MSSP. Saya harap SK Bandar Jerantut Johai. Go 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 SKBJ! Nama saya Muhammad Farhan Hakim Abdullah. Saya dari tim SK Jerantut Jaya. Nama saya Alif Afan bin Muhammad Fazal. Saya dari tim SKJJ. Saya nak terpilih MSSM. Harapan saya untuk membanggakan mak dan ayah saya dan membanggakan nama sekolah kami. Dan saya akan pastikan sekolah kami akan dapat johan. Terima kasih. Harapan kami adalah masuk final dan champion tahun ini. SKBJ! Nombor 1! Begitulah tadi laporan dari lokasi. Tahniah kepada pasukan yang berjaya ke pusingan separuh akhir dan akhir. Pasukan manakah yang bakal menjuarai kejohanan bola balik pada tahun ini? Nantikan episod seterusnya.